Jom kita fahami surah Yasin, salah satu surah paling dihormati dalam Al-Quran. Macam-macam orang kata tentang surah ni kan? Tapi betul ke itu tujuan utamanya? Kononnya, kalau baca boleh ampun dosa, selesaikan semua masalah, macam-macam lagilah kelebihannya. Tapi apa kata surah tu sendiri? Apa sebenarnya misi utama surah Yasin ni? Ayat-ayat awal surah ni dah jelas. Tujuannya bukan untuk dibaca sahaja, tapi untuk beri amaran. Kat sini yang menarik. Jom kita bandingkan apa yang orang cakap dengan apa yang tertulis. Surah ni kaitkan keampunan bukan dengan bacaan semata-mata, tapi dengan mengikuti peringatan di dalamnya. Al-Quran ajar kita untuk berdoa terus. Tak perlu perantara pun untuk doa tu didengari. Dan ini paling jelas. Teks tu sendiri kata, ini amaran untuk orang yang hidup. Nampak tak coraknya? Dakwaan-dakwaan ni macam anggap ia magic, tapi Al-Quran tekankan pada tindakan. Okey, kalau bukan jampi, amaran tentang apa sebenarnya? Apa maksud lala yang disebut tu? Surah ni sebenarnya nak sedarkan kita dari ghaflah, bila kita hidup macam autopilot tak sedar realiti. Ia mulakan dengan satu hujah logik melalui kisah seorang lelaki dari sebuah kota. Dia tak guna hujah tradisi pun. Logiknya mudah. Kita datang dari mana dan kita akan kembali. Lepas tu, surah ni suruh kita tengok sekeliling. Buktinya ada di mana-mana je. Setiap hari kita nampak alam ni mati dan hidup semula. Satu peringatan yang berterusan. Jadi, semua bukti logik ni bawa kita ke mana? Tentulah ke hari perhitungan. Ia datang tiba-tiba, tak tunggu kita sedia. Masa kita tengah sibuk berdebat, tengah sibuk hidup. Dan inilah poin paling penting. Waktu tu tak ada guna nak berhujah lagi dah. Sebab badan kita sendiri jadi saksi, tangan dan kaki kita akan ceritakan semuanya. Jadi nampak tak? Ada dua cara yang sangat berbeza untuk kita faham teks ni. Satu, anggap ia macam alat untuk dapat habuan. Satu lagi, anggap ia panduan untuk hidup. Dan ini membawa kita kepada satu analogi yang sangat padu tentang apa itu panduan. Peta tu kena baca, faham kan? Baru ikut, barulah sampai ke destinasi kan? Jadi persoalannya, adakah teks ini jadi peta hidup kita? Atau sekadar hiasan yang tak dibaca?